Kalau korang rasa sihat tapi kencing selalu berbuih ataupun bangun malam 2-3 kali semata-mata nak kencing, tu bukan perkara yang biasa tau. Bila buah pinggang dah mula lemah, protein boleh bocor keluar melalui air kencing tau. Itu yang membuatkan air kencing tu jadi berbuih. Masalahnya benda ni tak sakit pun. Sebab tu ramai orang tak perasan. Tapi bila cek bacaan EGFR buah pinggang, doktor bagi tahu dah dekat tahap yang rendah sampai tak boleh nak dapat berfungsi macam sebelum ni. Saya faham, bila umur ni dah semakin meningkat, kerja pula sibuk, makan pun tak jaga. Lama-lama tekanan darah akan naik, gula darah semua naik jugalah. Dan semua tu akan membebankan buah pinggang kita tau. Sebab itulah saya nak sarankan mula jaga rutin pemakanan dan juga tambah makanan tambahan yang boleh membantu untuk menyokong buah pinggang. Contohnya macam Sahia Plus. Sebab dekat dalam Sahia Plus ni ada Garzet, ekstrak buah hitam berumur yang bantu untuk nak kurangkan keradangan dan juga bantu untuk meningkatkan kesihatan buah pinggang kita tau. Kalau korang pun selalu ada simptom macam ni, jangan tunggu sampai makin teruk. Jaga daripada sekarang sebab bila buah pinggang dah mula lemah, susah kita nak tolong balik. Tekan butang di bawah sekarang untuk mula ikhtiar dengan Afia Sahia.